Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua and good evening. Kita sambung balik live yang kita tinggalkan pada malam semalam. Hari ini nampak ada kelapangan sikit. Kita masuk walaupun saya dah katakan kita buat selang semalam, tapi hari ini nampak bagus. Ada pula permintaan, jadi kita buatlah betul-betul 2 malam ni. Tengok bagaimana. Jadi balik-balik apa yang saya cakap semalam, iaitu Fikri. Jadi saya nak tambah, malam sibuk-sibuk cakap cerita malam dah terlupa pula. Nak highlightkan lagi satu. Fikri ada 2 saya keluarkan. BFE keluarkan, Vital Force Enterprise keluarkan. Satu Fikri biasa, satu lagi Fikri Special. Fikri Special ni lebih kepada orang yang teruk sedikit. Kalau misalkan kanak-kanak, kita katakan orang yang autism. Kalau orang yang dah warga emas, mereka yang selalu pelupa, kejap-kejap dah lupa, dan tidak boleh membuat tumpuan yang lama. Dan ada juga yang selalu mengantuk apa semua tu. Ada Fikri Special kita boleh gunakan. Lagi satu, Fikri dan ataupun Fikri Special ni kita boleh gunakan selain daripada yang saya cakap semalam. Fikri mesti difikirkan apabila seseorang itu sakit teruk. Misalnya, sakit ini amat berkait rapat dengan itu keadaan minda. Selalunya mereka yang lemah fikiran, minda dia lemah sikit, dia selalu kena sakit, ataupun dia banyak sangat berfikir menjadikan minda dia lemah, dia senang kena penyakit. Lagi satu, orang yang sakit lama, minda dia memang lemah. Banyak lemahnya tu. Lemah sakit satu, lemah sakit poket lagi satu. Jadi pada saya, selalu saya sarankan mereka yang sakit teruk, misalnya kanser, yang nama sakit-sakit yang diberi nama lah, kanser, sakit yang tua, sakit lama terlantar, aksiden, lepas bersalin, sakit tua. Antara ubat yang perlu diambil ialah Fikri ataupun Fikri Special. Mana yang muda-muda, kita mulakan dengan Fikri dulu, dan kalau itu kurang berjaya, kita bagi Fikri Special. Fikri Special ini pertama sekali potensi dia tinggi sikit, kemudian ada tambahan remedi di dalamnya bergantung kepada sakit, masalah yang dihadapi oleh pesakit. So misalnya orang lepas bersalin, ada satu perkara yang penting. Lepas bersalin,
kerajaan amat menggalakkan sekarang ni ibu-ibu menyusukan bayi-bayi dia. Memang baik menyusukan bayi dengan susu badan, tapi kena ingat macam pisau juga. Pisau boleh kita gunakan untuk memudahkan kita bekerja di dapur, tapi pisau juga boleh mematikan. Itu ingat. Selalu yang ditekankan oleh kerajaan ialah Kementerian Kesihatan ialah menyusukan bayi. Betul, bagus. Tapi susu yang bagus itu pun boleh mendatangkan bencana juga. Ini tidak selalu dibincangkan. Saya bincang ke sini. Benda ini tidak perlulah kita nak tengok mana research dah buat, mana papers dah keluar. Yang boleh cakap ini hanyalah doktor yang terlatih. Orang yang dikatakan bomo tak boleh cakap. Saudara sekalian, banyak sakit-sakit dan juga ubat yang ada. Gunakan otak. Kita jangan jadi robot. Kita jangan ditrain untuk jadi robot saja. Jadi apabila seseorang ibu menyusukan bayinya, memang susu ibu itu baik. Itu pun sekiranya ibu itu baik. Kalau ibu itu berpenyakit, dia masuklah dalam susu. Kualiti susu turun. Itu satu perkara lagi. Yang lagi satu, yang lebih bahaya lagi, ialah apabila menyusukan bayi itu, minda ibu situ terjejas. Seperti masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sosial yang dihadapi. Samping dia menyusukan bayi itu, kualiti susu badan itu berubah mengikut kedudukan glands yang berkaitan dengan mengeluarkan susu itu, yang menjaga kualiti susu itu. Kalau ibu itu kepala dia lintang pukang sebabkan masalah-masalah yang difikirkan, tambah-tambah kalau ada kejutan, kita tak tahu, banyak kejutan. Sedang dia menyusukan anak dia, ada kejutan, air susu itu terganggu kualitinya, dan itu terus kepada bayi. Jadi dalam keadaan kerajaan menggalakkan itu penyusuan susu badan, kita kena ingat juga susu itu membangunkan dan oleh badan boleh juga merosakkan. Itu pentingnya, ini saya nak pergi pada pentingnya minda ibu itu terjaga. Di situ masuknya fikri. Ibu-ibu yang menyusukan bayi adalah lebih baik dia makan fikri, ataupun kalau di mana perlu fikri special. Ini bukan sahaja menjaga kuantiti susu, bahkan dia boleh menjamin kualiti susu. Maknanya minda dia tidak mudah terjejas
sebab tekanan yang mengejut. Itu satu saya nak tu. Jadi itu satu, ibu mengandung. Lagi satu, orang tengah sakit, misal sakit kanser, sakit tua, sakit yang berat, mereka adalah lebih baik. Antara ubat yang digunakan ialah fikri. Minda dia, kita kuatkan minda dia. Dan minda ini menolong mengembalikan kesihatan pada orang yang sakit teruk ini. Semasa dia sakit, selepas dia baik, dia perlu lagi ubat minda ini supaya kesembuhan dia tu berterusan dan mantap. Itu saya nak tambah ya. Tak tambah malam ni. Malam tak sempat. Saya dah melalut tempat lain malam. Okey. Malam ni kita pergi pada detox. Detox. Banyak orang jual detox di luar tu. Saya tak tahu apa yang dia detox. Saya buat detox juga. Ada 2 detox saya keluarkan. Satu, kita detox buah pinggang dia. Buah pinggang kiri dan kanan, dua-dua memerlukan detox dan detox yang berbeza. Dan itu saya masukkan detox saya. Saya panggil detox KLV. Kidney, liver dan vaccination. Kidney, 2 kidney, kiri dan kanan, lain detox ya. Kemudian liver, yang selalu jadi fatty liver ke, liver yang bekas orang hisap dadah ke, bekas orang merokok ke, bekas orang-orang yang selalu menghidup itu adalah asap rokok. Jadi saya nak ingatkanlah kepada hero-hero, nak menunjuk ya, orang hisap rokok ni ada 2 kategori. Satu, orang yang bergantung, dia lemah kalau tak ada rokok. Satu lagi nak tunjukkan dia hero. Apa hero dia yang dia harapkan daripada hisap rokok, saya pun tak tahu. Dia act hisap rokok. Dia tak kira dalam kereta ke, dia seorang ke. Kalau dia seorang tak apalah, dia mati seorang lah kan. Dia rosakkan badan dia seorang lah. Tapi dengan anak bini dia dalam tu, orang lain lagi dalam tu, dia pun hisap rokok juga. Itu satu. Kemudian dalam rumah dihisap juga, lepas makan hisap juga, lepas berbuka puasa dihisap juga. Saya tak tahu kalau dihisap dalam kelambu ke tidak, itu saya tak tahu. Jadi bila kita hisap rokok, bukan kita sahaja, bahkan orang yang menghidu asap rokok itu mendapat lebih banyak itunya. Dan termasuk kalau di rumah tu saudara mara, anak bini, satu keluarga terjejas. Jadi sama ada seseorang itu penghisap rokok ataupun tidak, selagi ada orang dalam rumah tu hisap rokok dan dia terdedah kepada asap rokok, kidney dia, kiri dan kanan, dan hati dia, liver dia. Dan tambah-tambah lagi, lepas COVID ni ada vaccination, dan sebelum itu pun anak-anak kita pun banyak vaccination. Ini mesti di-detox. Detox tidak perlu berjalan berterusan. Kita ambil detox dalam seminggu, diamkan, biar body kita, sistem kita
berinteraksi dengan ubat yang kita makan itu, jadi detox itu, lepas kita ulang mungkin sebulan sekali. Every month 7 days kita repeat. Mungkin 3 kali, that should be alright. Lepas tu mungkin kita kena ulang setahun sekali. Sebab apa sekarang ni toksin merata-rata. Toksin daripada asap kereta, toksin daripada rokok, toksin dalam makanan, banyak lagi. Jadi ini detox pada saya is a must. Perlu. Detox is a must. Satu keperluan sekarang ni. Bukan macam dulu kita duduk di kampung, banyak tumbuh-tumbuhan, udara masih bersih. Sekarang tidak lagi. Cuba kita tengok dalam rumah-rumah di dalam bandar. Tak sampai sebulan kita tengok dah berabuk lah. Halus sangat. Walaupun kita pakai aircon, habuk tetap masuk. Maknanya detox is a necessity. Diperlukan. Jadi KLV satu. Bila kata detox biasa tu, bila kita sedut melalui hidung kita, kita makan melalui mulut kita, itu kita tidak masuk detox minda lagi. Jadi detox yang saya keluarkan, iaitu detox KLV, dia bukan saja detox, dia revive balik. Dia tingkatkan semula prestasi itu organ-organ seperti kidney, buah pinggang kanan dan kiri, dan your liver, termasuk fatty liver, dia detox dan dia bangunkan semula fungsinya. Dan juga vaccination, selalunya vaccination ini yang berkaitan dengan vaccination pada budak-budak kecil. Bayi-bayi dah kena vaccination, dan vaksin ini dia bila kita masukkan dalam badan kita, dia dah ada interaction dia. Ada interaction dalam tu. Ada dia punya tindakan. Jadi itu kita kena jaga. Jadi detox, KLV, kidney, liver, vaccination perlu. Dan saya sarankan kita ambil seminggu, berhenti, maknanya 3 bulan. Bulan pertama kita repeat, bulan kedua kita repeat, habis. Dan 1 bulan, 1 tahun atau 1 tahun setengah lagi, ataupun mungkin 2 tahun kita kena repeat balik. It's a process. It's a necessity. It's a necessary process now. Sebab we are living in the world of pollution. Okey, itu satu. Kemudian kita ada juga detox sistem kita. Itu tadi organ-organ tertentu. Sistem kita. Misalnya athletes banyak, bukan saja dia punya muscle apa semua terlibat, organ-organ lain, minda dia. Sekarang ni athletes dia tidak bersaing dengan itu fizikal saja. Kalau saya tengok, saya suka tengok itu badminton, saya tengok fizikal sahaja sudah membuat satu perbezaan. Tapi at the top level is the mind. Jadi mind ini dia fokus. Bila kata kita gunakan banyak sangat
mind kita at the end of the day, kita bila retired besok, then you are going to face it. The drop, mind capability the drop. Itu masa kita cakap dengan dia tu, katanya. Dia tak boleh tangkap. All the mind have been used up. Saya tak tahulah. Saya amat curiga dengan keadaan itu sport sekarang ni. Is it really necessary? Nak kejawab apa? Kalau cakap nak main bola, forget about it. We simply cannot beat the Western people, the Africans. The size is good enough to beat us. So kalau kita main social, it's okay. I have no objection. Kalau kita main suka-suka, then okay. To be playing competitive game dengan harapan untuk menang, menghadapi semua obstacle, saya rasa kita perlu fikir banyak-banyak. Kita boleh buat stadium, kita boleh buat lapangan sukan, hall sukan untuk kita. Play for exercise, play for health, play for social. Yes, I agree. To be competitive, in order to win, I think we better try again. Otherwise, we'll be sponsoring other people. Kita fikir kita hebat. We are sponsoring other people for nothing. Menang 1-2, kalahnya puluh. What you are doing is actually sponsoring other people. Not only that, beli pula barang-barang sukan yang dia keluarkan. And barang-barang sukan itu are designed and made for them, not for us. Think again. I know my idea is quite controversial, but I challenge the minister on this matter. Sukan, yes, saya amat setuju sukan digalakkan. Competitive in order to win, that you will better think again. So that kita punya expenditure tu tidaklah unnecessary. Okay. Put it aside. Nanti banyak saya cakap, banyak lagi nanti orang yang berkenaan marah sangat. Okay. Itu di talk. Itu di talk KLB. Kemudian bila kata saya cakap tadi tentang kompetitif ni tadi, semua urat kita, muzzle kita, minda kita dah digunakan dengan teruk. Memang teruk. Dia perah. Seperti kita perah kelapa. Seperti kita perah air tebu. Yang tinggal hampas nanti. I've seen people yang aktif dulu dalam sukan, now hampas. Tinggal hampas. Kebanyakan mereka mempunyai masalah. Dan masalah yang kronik. Itu kita perlu satu detox. Urat saraf dia, muzzle dia yang telah dia perah dulu tu, perlu dikembalikan supaya anjal balik. That is revitalization. Otak dia yang dulu cukup fokus, sekarang kita kena bukan otak tu, saya tak tahulah, mungkin kering sikit lah. Dibasahkan balik supaya dia boleh berfikir balik normal. Jadi ada dua. Satu, badan kita yang banyak digunakan
minda kita, otak kita yang banyak digunakan, semua anggota-anggota kita yang banyak digunakan, kita kena revitalize balik. Mana itu satu jenis detox lagi. Satu jenis detox. Misalnya, setelah kita banyak makan itu, gunakan otot-otot kita perlukan masa tu banyak energi balik. Apa energi yang kita ambil, makanan yang kita ambil, yang itu kena betulkan balik. Jadi itu detox R saya panggil, revitalize. Dia bukan saja misalnya, kalau misalnya otot-otot tu, misalnya orang yang banyak gunakan komputer, dia strain mata dia, muzzle dalam mata tu, jadi kita kena bagi ubat untuk muzzle dalam mata itu dapat bermain dengan free balik. Jadi otak pun begitu juga. Jadi itu yang saya katakan revitalize itu. Kita kena bagi balik. Ada ubat dia. Ubat untuk mata, untuk detox. Bila kita dah apa tu strain banyak tu, selalunya pelajaran darah sudah tidak lancar lagi. Jadi keadaan dalam perjalanan darah itu sudah terganggu, sudah tersekat-sekat, kita kena betulkan. Maknanya kita kena pakailah benda macam Caraflow, Califorce. Jadi ini semua menghidupkan balik nervous system kita. Ada dua jenis detox. Kita mesti tahu. Jangan sekarang ni saya tengok banyak sangat orang jual detox, saya tak tahu apa detox yang dia buat. Dia kalau benda jalan bagus, dia baguslah. Ada tak bagus tu, itu yang datang macam-macam kesan. Dan bila ada kesan, dia salahkan dia jadi COVID-19. COVID-19 saja yang salah. Jadi macam sekarang lah, asyik kita menyalahkan orang lain aja dalam keadaan politik kita yang hari ni. Dia terlupa juga orang yang kita salahkan dulu beri makan kita dah terlupa. Kalau kat kampung tak ada orang-orang seperti itu buka kedai, banyak orang Melayu yang kebuluran. Itu kena ingat. I just highlightkan benda sikit supaya kita buka minda kita lah. Kita hidup ni janganlah kita fanatik sangat. Jangan kita lupakan apa yang telah berlaku dulu. Kita duk seronok nak mengejar apa yang di depan kita. Silap-silap kita kejar terus masuk lubang. Okey, itu detox. Jadi detox ini sebelum satu orang itu yang sakit teruk kita ubat, kita kena detox dulu. Maknanya terutama KLB ini, dia punya kidney dia, liver dia, vaccination kita kena bersihkan, dan kita tingkatkan balik keupayaan kidney kedua-dua belah dan kita punya liver dia, kita tingkatkan balik kebolehannya. Baru itu dia boleh berjalan, dan baru itu dia boleh membantu meningkatkan kesihatan seseorang yang sakit tadi, hinggalah dia dapat kembalikan kesihatan asalnya. Jadi detox, selain daripada saya katakan fikri tadi, detox memain peranan. Itu sebab kalau misalnya datang, saya selalu syorkan kita bukan sahaja minda, tapi detox. Tapi masalahnya sekarang ni, orang selalu detox, dia terima, tapi minda dia terlupa. Dia kata minda dia kuat. Kalau minda dia kuat, dia tidak mudah sakit sebenarnya. Kalau minda dia kuat, dia sakit sekejap dah baik.
Kalau kita sakit lama, maknanya minda kita sudah lemah. Jadi selain daripada ubatkan lain itu, kita kena tingkatkan keupayaan mental dia. Jadi susahlah itu. Kadang susah kalau kita tak faham nak terangkan kepada orang sakit. Memanglah dia tengok fikri itu satu kata ubat yang tidak perlu. Tapi dia tidak tahu itu yang paling penting sekali. Begitu juga detox. Lepas itu baru kita pergi kepada komplain-komplain yang lain. Okey, saya tengok ni tadi. Okey, ramai orang join. Saya pun belum dapat tak dapat nak baca tadi. Saya nampak tapi tak boleh nak tu nak respon sebab apa tu kalau tidak saya terus itu terganggu saya punya itu. Tak ada soalan. Mana tujuan as a guest? Saya tak ada problem. Saya invite. Okay, I invite you. Okay, tengok ada tidak. Nanti saya join, minta dia join. Dia kadang-kadang kita kena inilah. Kita bila kita join TikTok ni, kita pun kena faham. You join I punya you are invited. You don't sell your product. You can comment what I've been talking about kalau ada problem. Ada tidak? Itu tidak profesional caranya. Itu sebab kadang saya nak invite tu, saya tak tahu orang ni boleh diharapkan ke ataupun dia mengosakkan saja kita punya. Bila dia masuk tu, dia boleh rosakkan. Jadi itu yang susah ni. Dah tu bukan produk dia pula tu. Dia jual produk orang. Sorry lah, kadang-kadang saya terpaksa juga cakap benda macam ni. Pada orang lain dia malah nak cakap, dia takut melukakan hati orang. Tapi tidak boleh. Kalau misalnya kita asyik takut, ini jadi macam politik kita lah. Takut itu, takut ni, kambing kan kita jadikan wakil rakyat. Minta maaf. Kadang-kadang benda macam ni kena keluar juga sekali-sekali. Tapi jangan dah. Oleh sebab komen itu pedas, saya TikTok marah saya. Kadang-kadang TikTok pun kena main juga. Sekali-sekali bagi orang lepaskan sikit-sikit. Seolah-olah tak ada mereka-mereka ni tidak boleh ditegur langsung. Mesti dalam sistem kita, dalam masyarakat kita yang telah terpelajar sekarang ini, makin terpelajar, there must be ways, there must be orang kata openings where people can give their opinion. Sikit-sikit kenalah terima. Kalau sangat-sangat dia kutuk tu tak boleh lah. Ya, saya pun tak berapa setuju tu. Tapi skala tu dia bagi orang kata a small slap. Well, take it lah. Ya, saya cuba invite seorang ni. Cikgu Jah ni tak ada nama. Oleh sebab dia cikgu ni, saya panggil lah. Saya jemput dia. Saya dah jemput Cikgu Jah. Cikgu Jah. Most welcome.
You can come in. Ya. Cikgu Ja. Come in. Apa? Alah. Siapa ni pun saya tak. Wah, ini sedap dah. Sarah Banu. Okay. Ini quite decent. Sarah. I invite Sarah. On. 01. Congratulations. Anyway, you are all welcome. Yang boleh tentu, saya tanya orang, dia kata kalau you dah invite tu, up to them. They want to come in, they can come in. Okay. Okay, kita tengok lagi. Okay. Malam ni ditalk Jadi ditalk memang main peranan. Bukan ditalk ini satu option lagi. Ditalk telah menjadi satu kepastian, keperluan. Sebab hari ini bukan saja kenderaan bertambah, maknanya carbon monoxide, carbon dioxide, pollution lain, abu dan sebagainya. Kemudian makanan nakkan tahan lama, makanan taruh perasa nak sedap, dia tak pandai masak sangat. Jadi nak sedap kan, aku tidak akan tak laku. Dia buah penyedap, lepas tu perasa, lepas tu pengawet, ini lagi, dan ayam, daging ayam kita, daging lembu kita, semua buah-buahan dengan sembuhan-sembuhan and insecticides dan sebagainya, sayuran. Jadi memanglah kita berada dalam keadaan yang pollution yang tinggi, dan kita perlu detox. Selain daripada air lah, air yang kita minum tu tak kurang juga klorinnya. Jadi salah satu kita kena belanja pula, beli purifier ataupun itu filter. Tengok yang mahal ke yang kurang. Jadi walau bagaimanapun air klorin dalam air tetap ada, dan kita mengambilnya setiap hari, dan ini perlu detox. Itu sebab kalau dulu tidak perlu, sekarang sudah perlu. Dan detox, kalau saya tanya saya, dan saya selalu prescribekan kepada pesakit saya, ialah ambil 7 hari, berhenti, bulan depan ulang lagi 7 hari, ulang 3 kali berhenti, dan 1 tahun, 1,5 tahun ke 2 tahun ambil lagi. Jadi 1 tahun, 1,5 tahun ataupun 2 tahun kita ulang lah, ulang aja, untuk menjaga kesihatan kita, menjaga organ-organ di dalam badan kita. Tambah sekarang ni, even bekerja biasa pun memang itu amat mencabar. Misalnya saya contoh saya tengok bila saya berhadapan dengan pesakit fibroid, di kalangan pesakit fibroid ni, yang teruk-teruk tu ialah cikgu. Banyak sangat. Saya faham sebab cikgu banyak stres. Masing-masing berlumba-lumba setiap sekolah, saya tak tahulah. Setiap sekolah berlumba-lumba nak mendapatkan keputusan yang baik. Jadi anak murid kalau baik,
cikgu tidak begitu teruk. Bila anak murid kurang baik, cikgu yang teruk. Itu sebab saya tengok cikgu banyak kena fibroid. Ada yang kedudukannya amat berat, ada yang headnya darah periodnya tidak putus berbulan-bulan sampaikan pucat, anemik, terpaksa pula bagi ubat darah. Jadi ini dia keadaan hari ni. Saya tak tahulah, kalau cakap pasal pelajaran ni kan nanti saya komen pula. Tak tahulah, saya buka mata, saya perhatikan keadaannya anak-anak ni. Kita nakkan anak bagus, kita harapkan sekolah. Apa peranan kita masa kat rumah? Peranan dia kat rumah, bagikan anak-anak ni handphone. Biar dia main game. Bila dia main game, dia dah lemah. Mata dia asyik tengok tu, otak dia dah lemah. Itu pergi sekolah, expecting dekat sekolah tu cikgu boleh buat magic, ajarkan anak-anak yang lemah otak ni. Dia bukan termestinya dia ni pada asalnya lemah otak. Tidak. Budak ni bagus mungkin, tapi oleh sebab dia dah tengok itu handphone tu, dah main game, handphone tu tak lepas daripada handphone itu. Jadi otak dia dah jadi lemah. Mata dia sudah lemah. Dia tidak menangkap lagi. Jadi lemahlah fikiran dia. Betul nak dapatkan banyak A pula. Cikgu kena. Yang cikgu punya polisi, itu kementerian pula punya hal. Guru besar pula punya hal. Guru besar nak jaga sekolah, bantai cikgu. Cikgu, sekarang ni banyak cikgu perempuan, dah belajar, bila mengajar dalam kelas so tak boleh duduk. Stres, nak pastikan nak budak ni kalau banyak fail kan cikgu besar marah. Banyak soal jawab. Cikgu pun stres. Stres salah satu sebab yang boleh mewujudkan putaran head terganggu dan boleh mewujudkan fibroid, menghasilkan fibroid. Jadi apa tu? Apa beza homeopati dan biohomeopati? Saya tidak arif dalam hal ni. Tak boleh. Saya tahu homeopati je lah. Biohomeopati ke, tidak bio ke, saya tak tahu. Mungkin dia kata biohomeopati ni sebab dia guna. Tak tahulah, saya tak boleh komen. Tak boleh komen itu. Kita lebih baik yang kita tidak arif, kita jangan komen lah. Kita komen bodoh nanti. Terima kasih komen produk. I say, Masya Allah. Thank you. Yang saya boleh cerita pasal homeopati, we can talk about single remedy, classical homeopati, ada combination, itu saya boleh cakap. Kalau mana saya cakap dengan authority lah. Kalau yang cakap macam bio itu I'm not authority. Jadi tak boleh kita nak masuk dalam bidang yang kita bukan authority, nanti kita boleh memesongkan fikiran orang. Orang boleh jadi keliru nanti. Okey? Saya harap maklumlah itu. Ada, terima kasih komen produk. Komen produk saya boleh. Sebab apa saya buat sendiri? Produk saya hasilkan formulationnya sendiri. 100% mine. Saya punya. Ini bukan beli. Bukan kopi orang punya. Mine. Kadang-kadang saya saya fikirkan lama-lama untuk mewujudkan satu formula itu. Macam kata COVID-19, saya ada produknya, saya ada ubatnya untuk itu. Tapi kalau saya umumkan kemarin, saya masuk dalam. Tak kenapalah
I think we need a political system yang berani lah. We need a brave politician, a politician yang ada tulang belakang, bukan politician yang lembik tulang belakang. Kita tidak mahu itu. We reach a state whereby kita perlu merdeka. Cakap merdeka pandai, habis banyak juta duit kita belanja nak menyambut merdeka. Tapi sama ada kita merdeka tidak, saya pun tak pastilah. Cakap merdeka saja pandai. Whether we are really independent, I am not very sure. Mengapa adakah berlakunya tindak balas semasa ambil tindak balas sama parti sepanjang yang saya boleh faham, dia penyesuaian. Bila kata remedi itu masuk dalam sistem kita, sistem kita akan menyambutnya. Jadi dia ada adjustment di situ. Itu sebab perlunya kekuatan, bukan saja ubat itu mesti sama dengan keperluan badan, tapi kekuatan dia punya potensi dia kena sama. Misalnya orang dah tua, kita tidak boleh bagi potensi Q lagi. Tak sampai. Ubat tu tak boleh menembusi sistem dia yang dah tumpul ini. Bagi orang yang dah lemah, orang tua, saya gunakan perkataan tu lah, tua, warga tua lah, warga emas, itu kita gunakan potensi tinggi supaya potensi ini boleh menembusi barrier yang ada dalam orang yang lemah ni tadi. Kanak-kanak kita boleh gunakan potensi rendah 36, paling 330. Dia cepat gitu. Memang ada one is orang kata dia, bila kata ada itu adjustment itu jadilah healing crisis. Tapi healing crisis tidak lama. Dia makan masa jam ataupun 1-2 hari saja. Itu pun tidak memudaratkan, cuma kita mungkin terasa berlainan sedikit. Tak adalah daripada kita baik jadi sakit, dan sakit yang tidak tertahan. Mungkin kita sakit, misalnya satu orang tu dah pernah kena aksiden, dah baik, tapi sekarang kita nak tahu setakat mana baik itu, kita bagi potensi tinggi. Kalau dulu dia hanya baik makan potensi 30, sekarang kita cuba bagi 200 1M. Saya sendiri rasa bila dah lama tu saya makan 1M, memang terasa. Walau kata dalam 1 jam, setengah jam, 10 minit, terasa dia datang balik sakit itu. Tapi sekejap sajalah. Lepas tu kita rasa leganya. Itu dia healing crisis dia. Itu ada. Okay. Saya ada pengguna homeopati, Prof, yang tegar. Semua sakit saya beralih ke ubat. Okeylah, terima kasih. Cabar Amy, terima kasih. Thanks for the compliment. Tapi itu semua hanyalah kita ni berfikir pun itu kuasa Tuhan. Kita dibagi orang kata ilham. Dalam kita mengubat orang ni, dalam kita mengambil kes itu pun ada ilham. Cuma kita tidak sadar saja dalam kata kita ambil kes tu ada ilham yang sampai. Ini Tuhan bagilah. Penting niat kita. Okey. Mana ni? Saya nak ubat yang saya keluarkan, saya ada dalam
lingkungan 40 lah, saya fikir. Saya akan declare ubat saya itu apabila dia mencapai 70% keberkesanan. Kalau setakat 50%, ada masa baik, ada masa tidak, saya tidak declare lagi. Saya tidak kata ubat itu boleh untuk sesuatu. Kalau saya dah yakin, maknanya kita beri 70% berkesan, setiap 10 orang, 7 orang berkesan dan konsisten. Baru saya declare. Dan tidak ada side effect sepatutnya. Salam bro, apa beza homopati? Ini tak, saya dah jawab tadi. Saya tak boleh nak komen. I have to read up bio homopati tu apa benda. Kita komen sembarangan je kan, tak kena, susah. Sesi bincang tentang rawatan detox untuk kesihatan. Kongsi pendapat anda. Bincang tentang rawatan detox. Ya, macam saya dah bincang panjang lebar tadi pasal detox tu. Macam kita bukan detox, misalnya KLB saya, kidney, bukan kita detox. Dia kidney, right kidney, left kidney lain. Jadi ada dua remedy yang berlainan itu. Saya gunakan. Jadi kidney kiri lain, kanan lain, liver ada. Jadi mula-mula kita detox, kemudian kita tingkatkan operasi. Jadi dia ada dua tu sekali. Termasuklah fatty liver yang boleh menyebabkan kekuningan dan sebagainya. Dan ubat itu tadi macam kata kita untuk bukan itu saja, kita flush sekali. Bila kita detox, kita flush juga sistem-sistem itu. Dan barulah dia boleh bongkar balik. Terutama mereka yang biasa mengambil dadah, biasa menghisap rokok dan sebagainya, biasa minuman keras, kita perlu. Dan detox, dia tidak habis sekali jalan. Dia mesti dia ulang-ulang berkali-kali. Mungkin dia sudah turun sekali yang kita ambil. Lepas tu ada benda baru datang. Dan baru datang itu dia bertindak dengan apa yang ada dalam badan kita lagi yang tinggal tu. Kita kena ingat. Bukan kita detox dia terus jadi kosong, tidak. Dia turun dia. Bila baru punya masuk, toksit baru masuk, dia akan bertindak apa yang dah ada dalam kita dan wujud benda lain. Bukan dia masuk tu A, yang tinggal tu AB, dia jadi AB, tidak. Yang tinggal B, yang masuk A dengan B bertindak, mungkin dapat C. Itu dia. That is the one yang masalah dengan vaksin. Saya menentang vaksin sebab itu. Saya tentang vaksin. Sebab badan kita baik, sihat sebenarnya. Mengapa kita perlu masukkan bahan lain untuk mencegah yang belum tahu dia datang ke tidak? Saya dibekalkan dengan rawatan usus, asma, buasir. Wah, banyak ni. Batu karang, sinus, sekali. Ini apa pasal ni, Ami? Ini sekali arung ke? Ini luar biasa ni. Selalunya saya paling lebih pun saya bagi 3. Itu pun yang berkaitan. Selalunya kalau usus, gastrik, usus dan buasir, satu line. That's it. 3 saja. Kalau saya detox dulu, saya adalah benda yang saya tidak bagi. Saya tidak bagi macam sampai itu banyak lah. Tak boleh. Sebab macam ni, kalau kita kata usus itu melibatkan soft tissue. Soft tissue bukan kata di belakang saja, dalam perut kita, di depan pun saja, di peranakan kita, di reproductive system pun ada soft tissue. Bila kita ambil ubat yang berkaitan
dengan soft tissue, dia pergi belakang, pergi depan dan seluruh badan. Itu kita ingat. Jadi tidak perlu kita bagi banyak-banyak ubat sekali. Ini mungkin boleh telefon saya, kita boleh bincang ni. Mana dapat banyak ni? Saya dibekalkan dengan rawatan usus. Ya. Selalu usus buasir, ya. Batu karang, sinus, ini dia mesti ada phase dia, fasa dia. Habis satu fasa, dan kita migrate ke satu fasa lain. Itu boleh dibuat. Tapi bila kata sekali agung, saya tidak tahu. Ini itu. Salam Prof. Apa beza ada? Okey, ni dah saya jawab tadi. Lagi. Sesi bincang tentang rawatan detox untuk kesihatan, kongsi pendapat. Okey, itu saya dah buat tadi. Salam Prof. Apa beza umur dah banyak kali lah. Ini terima kasih. Semua kesihatan bekalan. Okey. Ini saya ada pengguna homeopati Prof yang tegak. Oh, thank you. Ini Amy. Antara remedi Prof yang proven berkesan. Terima kasih. Syafi. Thank you Syafi. Ubat buasir gastrik Fikri untuk minda, untuk peranakan wanita, darah tinggi. Ya, boleh ada tu. Memang ada ubat itu. Tapi kita tidak boleh prescribe terus semua sekali. Kita kena tengok mana yang prioritinya. Mana yang paling terkesan oleh pesakit itu. Kita address itu dulu. Dan tidak perlu kadang-kadang satu orang tu, kadang-kadang satu orang dia datang, dia kata kena prostat. Kena prostat. Dia dah test lah, doktor dah confirmkan prostat. Ya, saya tahulah prostat step berapa. Itu satu, kita perlu tanya. Dan kita kena tanya lagi. Banyak soalan kita kena, itu yang kena buat video call loh. Dan saya tengok prostat tidak utama. Yang utama dia punya bladder dia dan juga saluran kencing. Itu patut ditekankan dulu. Bukan kita terus tekan kepada prostat. Jadi kadang-kadang saya pun terasa pelik juga. Tak sedap lah juga saya nak bercanggah dengan doktor hospital. Tapi analisa saya begini. Ini analisa saya. Analisa doktor hospital lain. Both are entitled to their finding lah. Jadi kalau nak berubat dengan saya syorkan ini caranya. Kalau nak berubat nak teruskan dengan hospital, ikut cara doktor hospital. Itu yang selalunya lah kita boleh buat. Kita tidak perlu bercanggah, berkelahi antara satu sistem dengan satu sistem yang lain. Kita boleh komen sikit-sikit, tapi tidak menidakkan, tidaklah mahu kita menidakkan kebolehan sistem yang lain. Dan, berapa lama ambil ubat? Berapa kali? Repeat tidak, tidak bukan satu kepastian. Tapi misalnya lah, ambil contoh orang yang kena fibroid. Saya pernah bagi ubat mereka yang kena fibroid lega selepas 3 minggu. That was the shortest yang saya dapat. That one documented. Orang tu hantar pada saya WhatsApp. Mana WhatsApp tu pergi saya pun dah tak tahulah. Tapi memang ada rekod dia. 3 minggu dia kata, alhamdulillah saya dah boleh puasa lah sekarang. Bulan puasa kebetulan dia dapat ubat tu. Itu 3 minggu. Ada juga yang 3 bulan belum nampak satu ketara.
Itu sebab satu, sistem dia selalu dah teruk. Jadi, dan juga mungkin ubat yang saya bagi tu ubat umum yang perlu di customize. Lagi satu, dia mengamalkan ubat lain lagi. Selalu saya tengok dia mengamalkan ubat lain. Jadi ubat homeopati yang saya bagi tu tidak dapat masuk 100%. Ada barrier yang diwujudkan. Itu ada mengambil masa. Tapi saya mengatakan 70%. Mungkin lebih 75 ke 80, saya tak tahu, sebab saya tidak ikut betul-betul. Kebanyakan ubat ini saya supply kepada orang lain. Jadi pusat rawatan itu yang menyimpan rekodnya. Yang mana pada saya simpanlah. Tapi memang boleh baik, insya-Allah. Tidak perlulah. Baru ni pagi tadi saya jumpa seorang makcik, pangkat makcik lah. Amat runsing sebab doktor telah mendesak dia suruh operate. Saya kata minta tangguh lah dulu, cuba ni. Saya yakin, saya tengok daripada itu, daripada gambar dalam telefon, cerah lagi, masih kuat lagi aura dia, insya-Allah. Ini kena ambil dengan ada seorang yang dia ambil ubat saya. Semua ubat yang berkaitan dengan masalah mati pucuk ni, dan dia tukang urut. Boy kita nak panggil dia. Boy. Dia ambil pukal pada saya. Tapi bolehlah juga tanyakan saya, dan boleh juga kita berbual cara. Jadi tak boleh bincang sinilah. Buat video call, kita boleh bincang, cari masa yang baik, boleh bincang. Saya tak mau komen banyak sini. Ini saya mempunyai pandangan yang lain sikit. Saya boleh tolong, insya-Allah. Ada yang dah mati pun kita boleh, masih saya boleh tolong lagi. Tapi kena betul-betul lah. Perlu saya ingatkan juga, kadang-kadang ilham itu datang. Itu menjadikan ubat itu lebih berkesan. Jangan kita pandai, tidak. Kita bergantung dengan permintaan juga. Mengapa ada kala berlakunya tindak balas semasa ambil? Itu penyesuaian. Penyesuaian Z. Ini penyesuaian ubat dengan itu sistem kita. Daripada segi ketepatan pemilihan ubat itu dan juga kekuatan ubat itu, maknanya potensi dan juga pilihan ubat. Kadang-kadang banyak benda-benda yang dekat, kerana dia kena sikit tembak, dia kena serpih aja. Ada tu. Ini bolehlah kalau misalnya saya nak bincangkan kenapa tidak balas itu boleh kita itu ambil 1-2 live. Itu pun kena tengok mood betul-betul tu. So apa, bukan senang nak terangkan benda tu. Macam juga saya terangkan, boleh menerangkan masalah kenan, mengapa orang mengidam. Itu semua saya ada, saya boleh. Tapi kena tunggu masa yang amat sesuai untuk kita masuk tu. Kalau tidak nanti apa yang saya cuba terangkan tidak tepat. Alah, apa benda ni? Drag, di mana ni? Okey. Masuk balik. Hari ni baguslah, 1 jam lebih saya belum rasa penat lagi. Untuk masalah sakit urat saraf, boleh. Urat saraf ada.
Dalam ubat saya jual tu, dia kata panggil VF14. VFE, sekarang VFE 14. Saya dah modify sikit. Bukan formula lama lagi. Saya dah modify sikit. Lebih berkesan lagi, insyaAllah. Ini terutama mereka yang athletes, orang yang main sukan lasak dulu, orang yang bekerja lasak, mereka yang masuk hutan, keluar hutan, rangers, askar, polis hutan, mereka bersukan yang very kompetitif. Ini saya buat, dia pun hantar saya. Ada kain mengait dengan saya. Saya dulu aktif dalam sukan. Main bola, main raga, takraw, hoki. Jadi bila umur dah 40 lebih, kita dah mengalami masalah. Ada sikit masa dulu saya semayang dah tak boleh duduk macam biasa lagi. Saya kena bersemayang atas kursi. Saya ubatkan, alhamdulillah, tanpa operation, tanpa apa, sekarang saya boleh semayang macam biasa balik. Itu dia. Jadi ubat ni, saya kata bila saya dah pasalkan tu, saya dah test. Bukan saya test pada orang, saya test pada kawan-kawan rapat dan juga diri saya sendiri. Banyak ubat-ubat yang saya keluarkan ni setelah diuji pada diri saya sendiri dan juga kawan-kawan rapat saya. Saya nakkan feedback supaya orang yang gunakan tu tidak menaruh harapan yang sia-sia saja. Okey, saudara sekalian, dah lebih 8 minit lah. Bagi saya peluang untuk rehat sikit. Mana tahu kalau baik malam besok saya sambung lagi. Dia nak sambung ni pun kadang bila saya dapat masalah consultation siang hari tu. Jadi bila dapat masalah consultation siang hari tu, saya teruja untuk nak memberitahu pendengar semua, sekian ada masalah, sekian jawapannya. Baiklah, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.